letakkan. Dia tak perlu daftarkan dengan RS. Yang daftar dengan RS ni daftar sebagai pegawai harta dan pegawai awam. Apa yang pegawai awam? Mungkin ada kedua pegawai awam, pegawai awam. Bukan. Dalam arti kata akta ini pegawai awam pada pertumbuhan, bukan pejabat awam kan? So mungkin ada kekeliruan, ada pertumbuhan. Sebab bila kita terima pembualan pegawai awam daripada pertumbuhan, saya tengok kerja dia kerja kerajaan. Takut dia salah faham. Dia kerja kerajaan, dia boleh daftarkan sebagai pegawai awam. Bukan. Pegawai awam dalam maksud akta, dalam peraturan adalah persatuan ini, dia boleh untuk ambil tindakan saman ataupun kena saman. Siapa wakil kepada pertubuhan yang dilantik sebagai pegawai awam ialah yang bertanggungjawab untuk menguruskan pegawai harta. Pegawai harta pada maksud seksyen 9B ini adalah persatuan juga tak ada masalah memiliki harta. Kita ada macam-macam harta pertubuhan. Kita ada bangunan. Kita ada bangunan sendiri. Kan harta atas nama persatuan atau bukan. Itu kena tengok lah. Wakaf pun kena ada agreement and document. Tak boleh main sebut dia ada satu juga lah. Itu antara kawalan pertubuhan. Sebab takut tiba-tiba wakaf ni tiba-tiba ada hak milik orang lain. Boleh jadi. Ada tuan. Wakaf dia kena daftar dengan majlis agama. Sebab tu dia sudah bukan jadi hak persatuan. Dia di bawah majlis agama, persatuan dengan gunakan. persatuan yang menggunakan. Ya. Itu wakaf. Dia kena ada sebab dekat kita ni sebenarnya kita dalam masa ni banyak sangat agensi yang berkaitan. Kalau kita ada aset, kita aset kita apa? Aset alih, aset tak alih. Faham tak aset alih tak alih? Alih tak alih ni maksudnya kalau tak alih ni dia ke tanah lah, bangunan. Kalau alih ni kenderaan lah, pertubuhan juga mungkin ada kenderaan kan? Tak ada masalah, boleh. Siapa yang uruskan benda tu? Dekat sini boleh nanti sebagai pegawai apa? Aset tak alih. Khusus kepada aset tak alih. Sebab aset tak alih ni macam bangunan tanah kan? Dia kena siapa yang uruskan? Boleh dilantik. Dan siapa yang dilantik sebagai pegawai harta? Mudah cerita ni antara kalangan ini. Dia 3 orang pegawai harta. Ini daftarkan. Dan daftar pegawai harta boleh. Pokok dekat sistem Eurozone tu boleh daftarkan pegawai harta bayar RM10 dapat pengakuan sebagai pegawai harta yang dilantik. Cuma bukti kuasa ni juga ada dalam perlembagaan. Itu kena asas dia. Okey. Itulah yang mungkin berkaitan. Kalau tak ada pegawai harta pun tak ada masalah. Sebab yang tanggungjawab balik bila isu-isu berkaitan harta itu balik kepada kuasa. Okey, ini dari segi sekatan. Saya tengok harta ni ada sekatan kepada pemegang jawatan lah. Saya fokus kepada pemegang jawatan. Jadi seksyen 49 dan seksyen 9A. Kalau 9A ni satu itu yang bawah peruntukan kawalan RS, yang lain itu 2. Tapi kalau seksyen 49, satu ni lebih khusus kepada pemegang jawatan. Seksyen 49 ni macam mana keadaan itu berlaku? Misalnya kita dengan persatuan, biasanya bukan satu je persatuan kita pegang jawatan. Mungkin banyak pun persatuan lain yang kita pegang jawatan. Bila satu persatuan dibatalkan, dia boleh memberi kesan, betul? Seksyen pembatalan dalam akta pun banyak. Kebanyakan pula bila dibatalkan blacklist, sudah kita blacklist ataupun liability kepada pemegang jawatan. Dia tak boleh pegang jawatan dekat persatuan lain. Kalau dia pernah pegang ni, dia tak boleh pegang dah. Dia beri kesan. Kalau dia pegang juga, dia melakukan kesalahan di bawah akta. Boleh didahului. Cuma dia boleh mohon kebenaran tentang jawatan kepada pendaftar. So
memohonlah kebenaran kepada pendaftar. Kalau Seksyen 9A ni dia bukan sahaja kepada pemegang jawatan, dia termasuk juga pekerja pertubuhan, termasuk juga penasihat, yang mana-mana yang ada peranan dalam pertubuhan. Ada 5 perkara. Sabitkan kesalahan mewakaf dalam pertubuhan macam itu disabitkan dalam akta ada yang kelayakan ini ataupun undang-undang lain. Di luar sana dia ada kena hukum, dia tak layak pegang jawatan, dia tak boleh jadi penasihat itu. Perintah sekatan tahanan pengusiran ataupun kena sekatan apa sosma contoh. Itu perkara bankrupt dan juga yang terakhir tidak sempurna ataupun gila. Senang cakap gila lah. Gila boleh tak? Tak boleh. Gila yang macam mana? Saya baru nak sebut, kita dah disebutkan. Sebab dalam pertumbuhan ni banyak orang gila. Gila puasa, gila harta. Itu berlaku dalam persatuan. Kalau kita buat puasa dalam ni, gila tak boleh tau. Tak ada jawatan. Tapi gila masa ini dari sisi kesihatan yang disahkan oleh pegawai perubatan. Tapi gila dua ni yang berlaku realiti dalam pertubuhan. Gila kuasa bekang presiden tak nak lepas jawatan presiden. Dekat sini siapa presiden? Berapa lama jadi presiden? Okey, kena bawa. Tadi lah saya sebut kalau kita kuasa. Okey, ya betul. Dia dalam peraturan tak ada masalah pun. Sebab apa? Kalau disebut dalam perabatan disebut boleh dilantik semula. Tak ada masalah. Sepanjang pemilihan pun dia dilantik semula, tak ada masalah. Maksudnya daripada awal mungkin sampai sekarang dia je lah presiden dia. Kalau tak lantik, saya bagus. Tapi tak boleh juga, dia kena ada presiden. Contohlah. Tuan, nak tanya, yang tidak sempurna akal tu termasuk ke yang macam nyanyuk-nyanyuk tu? Macam-macam dia keluar. Dia asalkan disangka dia tidak lagi dia boleh berfikiran secara normal. Ada perlakuan pakar, contoh pakar. Dia boleh. Tak boleh lagi lah. Ada orang gila cakap dia gila. Saya gila. Tapi kalau kita normal, kalau kita gila pun tak boleh juga kan. So, gila itu bukan perlakuan diri sendiri. Buat assessment tu. Bila tahu dia gila, dia bila ada pengesahan itu disahkan terus automatik dia tak boleh melaksanakan. Tak ada usul dah. Boleh keluarkan. Macam backup lah. Dia backup automatik tak boleh melaksanakan. Backup itu insurasi punya perlakuan. Kita pun boleh buat cek bayar awal RM10. Kita backup pun tak backup. Okey, untuk perkara yang 9A ni 3 dan 4 itu dia tak boleh. Kalau dia backup tak dilepaskan tak boleh. Cuma 1, 2, 3 ni masih boleh dengan kebenaran pendaftar. Kena mohon pada pendaftar. Buat sepakat. Mana buat sepakat kan insurasi? Keluar. Dia nanti terus dia bagi tahu dia kena keluarkan. Kalau dia tak nak keluar, boleh bagi tahu ROS keluarkan notis kepada persatuan, keluarkan orang ni. Nak dia lagi, tak boleh, ini salah langkah undang-undang. Tak boleh. Kalau dia nak lagi, bantu dia keluar daripada bankrupt tu. Pergi selesaikan insurasi, keluarkan dia daripada bankrupt. Bantu dia.
buat sumbangan untuk bantu dia keluar daripada background. Contohnya lah, maksudnya peraturan itu menetapkan dia background tak boleh pegang jawatan. Dia ada berlaku. Kalau saya sebab 9 ni banyak ROS keluarkan pada pertubuhan. Kalau 9A ni jarang-jarang tapi ada. Kita dapat itu dia ni background. Okey, kita buat perasaan resolusi sah background. Kita buat notis kepada pertubuhan, keluarkan individu berkaitan sebab dia background. Kesempatan umur tak? Peringkat Umur maksud masuk tekan jawatan. Bukan jawatan. umur, okey. Dia umur ni limit ke limit dia? Sampai umur Macam puan ni lah. 80. Bagi contoh ke apa? Had umur ni dia tak ada. Cuma dia perkataan berkaitan kalau bawah umur, kan? Bawah umur ada peraturan bawah umur tak boleh itu menggunakan sebab menjadi ahli kepada persatuan yang tak cukup umur boleh jadi ahli. Jangan dia pegang jawatan. Okey, betul. Itu ahli remaja. Tak ada masalah. Ada yang kebenaran sebab ada tanaman, kemudian nanti berapa untuk jadi ahli, tak ada masalah. Kalau ditetapkan dalam pertubuhan untuk ada ahli remaja ataupun ahli kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni tak tarik, lain. So okay, buat. Tak, betul kan tak ada masalah. Sebab itu tadi ada undang-undang kecil, contoh yang tetapkan yang pegang jawatan, janganlah umur itu syarat kepada pegang jawatan. Itu kan syarat itu dipersetujui bersama. Sebab itu dipersetujui ahli. Okey, untuk pegang jawatan ini kita limitkan daripada umur 18 sehingga umur ada salah itu, tak ada masalah. Kita tak mahu itu peraturannya boleh, tak ada masalah peraturan. Cuma kebanyakan rata-rata ni biasanya yang join persatuan ni 18 tahun ke atas. Tak ada limit. Untuk faedah bersama ada limit sehingga 60 tahun. Betul kan? Okey. Kalau ada benda ni kena ni lah. Sebab kalau kita join pada persatuan, kita pula tak tahu persatuan tu kena batal. Itu kalau alasan tak terima lah. Saya tak tahu pun saya jadi AJP kepada persatuan ni. Dan tak tahu. Kadang ada berlaku. Bila dah kena AJP, dia cakap dia tak tahu. Tak apa lah. Bukan saya nak nafikan dia tak tahu. Mungkin betul maklumat digunakan sebab ada kes-kes memang ada maklumat individu digunakan. Maklumat ini digunakan buat itu lah. Sebab itu salah. Ya tuan. Okey, untuk apa-apa perubahan pada perlembagaan kena ada kelulusan RS. Maksudnya bila ada kelulusan RS akan update peraturan terkini, perlembagaan terkini. Ini tak ada masalah nak buat carian perlembagaan kepada pertubuhan. Dan sepatutnya pada persatuan, pada ahli-ahli semua kena tahu lah perlembagaan persatuan. Macam mana kita jual persatuan, kita tak tahu perlembagaan dia. Jangan pula minta dekat AJP, tak boleh. Sulit dan bersendirian katanya. Perjalanan kita join ni, kita kena tahu peraturan, barulah kita boleh join. Kalau susah sangat AJP nak bagi, taklah RS. Tapi bayar. Duit dia selai. Yalah, dia dekat selai. Kalau kita nak kita banyak sikit, kita besar-besar, banyak lain dapat. Tak, yang penting kita kena tahu perlembagaan. Barulah kita ada peranan. Masing-masing individu ahli ada peranan. Dan pada persatuan ahli dah tu sebenarnya yang ada kuasa. Ahli yang bagi kuasa kepada yang berkuasa.
bila dah diberi kuasa, itu jadi kita. Okay, next. Ya. Tak ada sekadar berapa banyak ahli dan bersatu, tak ada. Sebab dia bebas. Kembali kepada kebebasan. Sekadar itu pulang kepada persatuan ahli. Dalam perlembagaan, macam mana dia diterima menjadi ahli. Sebab menjadi ahli kena diterima. Satunya bila tidak ada paksaan, dia mohon jadi ahli, dia nak jadi ahli. Dia tak puasa pula sebab ikut tak kriteria keahlian dia nak join, tapi dia tidak boleh ada kuasa untuk menolak, untuk menjadi ahli. Ada sebab tertentu ataupun ada sebab, ada sahabat yang disebut dan benda itu apa yang menolak. Itulah sebut kaedah-kaedah untuk keahlian. Okey, ini peranan yang cukup besar pada Tuhan tanggungjawab kepada RMS. Penyakit tahunan, banyak pertemuan yang dibatalkan tak hantar benda ni lah. Dalam seksyen 14 ada sebut, seksyen 14.1 penyakit tahunan maklumat yang kena hantar kepada penhantar setiap tahun. Disebut kat situ dalam tempoh 60 hari selepas persoalan agung tahunan. Kalau tak ada persoalan agung, kena hantar juga dalam tempoh 60 hari dari berakhirnya tahun kalender. Kita tengok kewangan. Mana betul buat, tak ada masalah nak start tahun kewangan itu bila. Janji dia genap setahun. Itu hukum accounting. Genap setahun. Bermula 1 Januari berakhir 31 Disember wajib genap setahun. Bermula 1 April berakhir kalau tuan-tuan membuat error accounting tak bergerak start selain 1 Januari. Advice ataupun nasihat ROS, bermulalah 1 Januari berakhir 31 Disember. Mudah. Sebab apa? Di 1 tahun sahaja. Faham kan? Kalau kita bermula tengah tahun, dah kacau tahun depan sampai tengah tahun lagi. Kita berhenti pula kat mana? Dah confused. Dah salah. Itu yang salah. Tahunan. Ternyata tak boleh edit pula. Memang sebab itu declaration kena semak betul-betul dan sah betul-betul baru hantar. Hantar. Tapi kalau datang juga antara kesilapan disalah kirim. Beritahu ROS. Sebab kita tak ada benda itu simply delete. Sebab pengakuan itu boleh sebagai bahan bukti apa-apa isu buat bangkit. Cepat. Nak tanya tentang clause sekiranya tiada sesuatu mesyuarat agung diadakan, maknanya bolehlah berkata tu tak ada mesyuarat agung. Bukan boleh jadi mesyuarat agung. Jangan salah faham keadaan ini. Ini nak memberi maksud satu keadaan tentang mesyuarat agung. Sebab biasanya dalam mesyuarat agung kita sahkan kan laporan aktiviti, laporan kewangan dah disahkan, audit semua dah cantik pada kewangan, dah sahkan, hantar biar teratur. Itu biasanya dalam kalau yang persatuan bermesyuarat sebagai mesyuarat agung tahunan. Setiap tahun kena mesyuarat. Tak terlepas situasi yang pertama. Situasi yang kedua ni, keadaannya yang berlaku mesyuarat agung 2 tahunan, 3 tahun sekali. So ada tahun yang tak ada mesyuarat agung, kena hantar juga. Macam gaptek setiap tahun kena hantar. Okey, ini keadaan yang kedua, tak ada mesyuarat. Ataupun dia mesyuarat agung tahunan, tapi tahun tu dia tak buat mesyuarat. Pelanggaran tidak mengadakan mesyuarat agung, itu satu. Tak hantar pula penilaian tahunan, itu kesalahan yang lain. Tuan, kalau sepanjang tahun tu tak pernah mesyuarat langsung DJK ni. Ini perlembagaan tadi, langgar tak langgar? Langgar lah. Dalam perlembagaan, mesyuarat DJK kena buat 4 kali setahun contoh. Tak buat langsung. Tak barang tu dah langgar. Tak betul lah. Salah. Ada pelanggaran. Buat
Pengaduan kepada ROS, kita tengok benda-benda tu. Tak ada, langgar. Musyawarah Agung tak buat, langgar. Musyawarah Agung lewat, langgar. Tak atur dia lewat, langgar. Dah banyak sangat langgar. Tak payah persatuan lah. Betul. Satu aduan, satu lagi kita punya semakan. Mungkin belum tempat saya tempat lah yang satu ni. Sampai ke kita dah berkaitan. Ya? Kita sistem dia sekarang, kita boleh tahu, kita tekan dia keluar siapa yang akan punya awal. Tapi kita tahu tak pegawai Selangor berapa orang? 20 orang aja. Bukan semua buat pengurusan kebutuhan pun, bukan semua buat pengurusan kebutuhan pun. Tak bilang lagi berapa kerat lagi yang bagian pengurusan kebutuhan, berapa kerat penguasaan. Kita nak handle berapa tadi banyak Selangor ni? 21,000 habis. Betul lah, betul. Sampai kita kena juga nanti ya contoh. Macam kita persatuan percawangan. Kita ada cawangan dalam tempat. So untuk menghantar penyata tahunan, adakah kita boleh hantar direct kepada ataupun kita kena disahkan oleh induk? Okey, soalan tu. Untuk cawangan, ni satu lagi part cawangan. Sebab kat sini pun banyak yang bercawangan. Cawangan ini pun kena ada kaedah dia, berbeza sedikit dengan induk. Induk ni kalau nak daftar, dia induk je. Dia berangkat kepada induk. Cawangan nak daftar ni tak boleh sendiri. Dia kena ada ibu dia kan. So apa-apa bergantung kepada ibu. Ibu tak ada, cawangan takkan ada. Tapi ibu ada, kalau dia ada cawangan tak ada pun tak ada. Contoh lah. Tapi maksudnya cawangan ini, kalau dekat apa ni, section 12 silap untuk cawangan, dia kena ada berbaut kepada induk. Maksudnya dia nak tubuhkan cawangan pun kena melalui induk. Induk yang akan menumbuhkan cawangan. Cawangan tak tertumbuh sendiri. Okey, contoh. Induk ini memang peraturan dia bercawangan. Okey, tak ada masalah. Dalam satu keadaan, induk ini memang asalnya berdaftar tak ada cawangan. Dia nak tumbuhkan cawangan, boleh. Tapi kena tinggal perkataan dulu untuk dia ada kuasa tubuh cawangan. Okey, ini contoh yang memang dah ada perkataan dia bercawangan. Induklah yang akan menentukan mohon untuk tubuh cawangan. Mohon kebenaran dulu untuk tubuh cawangan. Bukan meeting dulu. Kalau induk yang daftar, dia meeting dulu konten ni. Tapi untuk cawangan, kena dapat kebenaran ROS dulu nak tubuh cawangan. Siapa punya kerja? Induk. Bila dah digunakan tubuh cawangan, cawangan yang berkenaan baru set up. Butik. Tetapkan siapa jatuh kuasa selari dengan perlembagaan. Bila dah itu meeting, barulah submit permohonan pendaftaran. Dia macam dua step lah. Satunya mohon kebenaran dulu tubuh cawangan. Yang keduanya daftarkan cawangan berkenaan. Okey, peranan cawangan dengan ROS. Kalau sebut cakap tak ada yang peranan cawangan dengan ROS. Sebab kawalan itu pada induk. Cawangan bertubuh induk. Dah diuruskan. Okey, cawangan baru ditingkatkan untuk ambil pendaftaran. Okey, institusi itu yang berperanan untuk pendaftaran. Okey, untuk penilaian tahunan juga, cawangan sediakan penilaian tahunan. Bila dia hantar, dia akan pergi dulu ke induk. Dia tak ada terus direct kepada ROS. Ini cawangan, cawangan. Induk sahkan, barulah sampai ke ROS. Maksudnya special induk yang berperanan dekat sini. Macam tu juga nak bubarkan cawangan. Cawangan tak boleh mohon direct bubar kepada ROS. Sebab yang bubar siapa? Cawangan induk. Induk lah yang akan mohon pembubaran cawangan ni kepada ROS. So kita akan maksimalkan dan kita bubarkan. Tanya sikit, sejauh mana hubungan cawangan dengan ROS negeri?
di setiap negeri ada Ya, RSS. ya. Sejauh mana hubungan cawangan dengan RS ni? Dia hubungan dia sama je. Dia tak ada hubungan sikit ke banyak, dia tak ada, sama je. Selagi dia, contoh cawangan sama. Sama juga itu yang berdaftar dekat sama. Kawasan dia tetap sama. Cuma dari segi pengurusan dia kepada hidup sebab dia berkait dengan hidup. Contoh, ada luar kepada cawangan. RS termasuk juga kepada cawangan. Dan kita tak pergi hidup, kita pergi cawangan. Cawangan tapi kita akan batal kepada cawangan. Tak kesan pun kepada hidup. Sebab kalau ada hubungan, kita masuk juga kepada cawangan. Daftar juga, kalau cawangan itu dekat Selangor, Selangor yang mendaftarkan. Tapi peranan induk tu kat situ ada. Dia tak sendiri lah. Kalau induk kan sendiri terus direct kat RS, dia ada flow dia lah. Untuk kawal dari segi cawangan itu, sebab apa-apa kena ada induk. Kalau cawangan tak setuju dengan induk, jangan bawa. Dan bubarkan dengan cawangan tu buat sendiri. Kalau tak nak ada sini, ada induk lah kan, contoh. Sebab ini cawangan ini bertaut pada induk. Saya ada soalan ni. Sisi. Okey. Saya cawangan lah. Okey. Cuma ni cawangan ni baru diluluskan tahun 2022. Lepas tu kita buat mesyuarat agung. Mesyuarat agung tahun 2023. 2024. Buat 2024. Mesyuarat agung pertama dibuat pada 2024. Dan mesyuarat agung tu kita buat pada bulan 3. Kewangan kita daripada Januari sampai Disember. So jadi saya laporkan tu maknanya daripada tarikh kelulusan tu, betul tak? Daripada tarikh kelulusan cawangan tu, bukan yang sebelum tu. Sebelum tu kita beroperasi tapi kita tak tahu kata kita akan cawangan. So jadi macam mana laporan tu? Okey, laporan ini tengok pendaftaran. Pendaftaran. Saya tengok 22. Bila dalam 22 tu mesti dah ada laporan tu. Walaupun dia didaftarkan pada bulan Disember. Tapi mungkin laporan tu kosong, tak ada. Tapi ada dilaporkan kat situ. Sebab dia akan masuk ke, sebab kita tahunan dia tiap tahun. Contoh daftar 2022, mesyuarat agung 2024 dah land. Perlembagaan macam mana? Perlembagaan mesyuarat agung tiap tahun tak? Diluluskan 2023. Okey, kena jelas kalau mesyuarat agung 2 tahun sekali, 2 tahunan kan. Tapi dari segi laporan dia 2 tahun, setiap tahun. So maksudnya dekat sini kalau pergi kat sistem, dia akan appeal kat situ tahun 2022. Betul? 2023. Untuk mesyuarat tahun lepas 2024 itu sebenarnya untuk membentang tahun 2023. Tapi 2022 tak apa. Ini ada juga. Sebab kena faham, kalau kita bercakap benda lama, kita bila daftar, kewangan kita bila start. Dia perlembagaan. Bila dah didaftarkan, secara immediate dia terpakai kuas dia dan perlembagaan tu. Daftar tahun 2022. 2022 tu, bila kita daftar ni, biasa orang tanya pertanyaan, masa bila sesuai ni mesyuarat agung kali pertama? Itu biasa pertanyaan. Paling sesuai adalah dalam tempoh 3 bulan selepas didaftarkan. Itu bukan wajib kan? Itu yang tempoh sesuai. Sebab tu bila kita daftar, bukan kuasanya perlembagaan. Dan perlembagaan ada tak juroli, dia tak boleh nanti ke juroli. Macam mana dia nak buat sematkan kewangan, nak tunggu mesyuarat agung ada tu. So sebab itulah sebab segera dalam tempoh 3 bulan. Dalam 3 bulan, satunya kena make sure bila kita daftarkan ini kemas sini keahlian. Ada tak kita nak ambil ahli dulu? Ada tak kita nak buka akaun dulu? Okey, dah 3 bulan, okey, kita dah ada pembeda semua ni, panggil mesyuarat agung kali pertama. Ada orang cakap, saya ni belum mesyuarat agung ni dah didaftarkan. Saya ni editing penaja, saya ni editing penaja je. Dia tak ada istilah penaja, nanti dia dah didaftarkan. Dia dah berbuat kuasa ni, dia keluarkan jawatan lah. Boleh dia ambil tindakan. Okey. Dan kita tengok banyak perkara keahlian, mesyuarat. Kita mesyuarat agung tahunan ke, tahunan ke macam mana? Kalau tahunan mesyuarat
dengan kewangan. Kewangan dah tempoh tadi setahun. Selepas balik setahun baru sambung. Cari tempoh yang sesuai itu. Januari, Disember 3 sesuai ke atas. Kenapa 3 sesuai ke atas? Sebab kita nak berakhirnya kewangan, pergi audit, audit, internal audit ke, external audit ke dah selesai dalam tempoh 3 bulan. Selesai lah 3 bulan tu, ataupun 2 bulan, bulan 3, bulan 4, Mahkamah Agung untuk bentangkan penyataan tahun yang sebelum tu. Sebab ada dari segi pengurusan ni pun ada, kadang ada persatuan yang tak jelas dan silap. Contoh Januari tahun ni, tahun 2025, 1 Januari 2025, bulan Disember dia buat Mahkamah Agung, korban tak habis lagi. Macam mana? Kan kena faham ilmu kewangan tu, kena habiskan dulu. Boleh tak dah 31 Disember dah berakhir tahun depan, tahun ni kita dah Mahkamah Agung bulan 12. Dia bukanlah cakap habis. Satu dia tengok perlembagaan. Yang keduanya, bila bulan 12 tu dah terlalu lewat. Mungkin ada terkucil-kucil masuk bulan tu dah lapse. Ini dah lapse, dia masa tak boleh dihubung. Salah ke tak salah? So dalam menguruskan itu tak teratur lah. So itu yang satu advice berakhir satu Disember itu. Start bulan 3 dah selesai semua. Kalau setengah perlembagaan yang ditetapkan buat Mahkamah Agung adalah pada April, pada Jun, dan ditetapkan pun ada setengah dia bagi tempoh 12 bulan dari Mahkamah Agung yang terakhir. Kalau yang duit tahunan tu, okey, kita orang duit tahunan, maknanya nyata tahunan untuk tahun 2024 kiranya tak ada, sebab saya dah buat Mesyuarat Agung pertama pada Mac 2024. So tahun ni sampai hingga bila habis tempoh account, tempoh Disember tu, saya kena buat lagi satu Mesyuarat Agung, betul? Bukan, saya kena buat satu lagi penyata tahunan. Yang itu tidak ada Mesyuarat Agung. Maknanya dalam, sebab bila saya masuk dalam e-Roses, dia kan minta tarikh. Yang itu dengan tarikh. Saya tak bagi tarikh, tak boleh proceed. Dia kadang-kadang kita minta untuk kita ada platform. Ini peraturan kan, ini advice sesuai ini. Ada satu suara di dengar saya untuk semak benda ni untuk kita submit soal terpaksa untuk submit dalam sistem pengantin kita untuk tahun ini. Sebab kita ada mesyuarat. Yang ini sistem ni untuk maklumat juga. Kita ada proses sistem yang baru dan dikira benda-benda ni. Dan sebelum ni memang kita letak tarikh itu. So kita nak tarikh itu Mahkamah Agung, so kita pun tak hantar dulu. Kita tunggu Mahkamah Agung tahun yang kedua nanti, kalau kita submit sekali dua. Dari segi peraturan ni tak macam tu. Dari segi peraturan ni, kalau tak ada sistem, kita hantar dulu kan. Memang kena hantar setiap tahun. Kena hantar setiap tahun. Maksudnya, yang tak ada mesyuarat ini, kita sediakan penyata je. Dia sebenarnya tak perlu diaudit pun. Dalam waktu kalau bahasa ni tak perlu diaudit. Kalau ada mesyuarat, baru diaudit. Tarikh itu tarikh apa kita minta? Sebab kalau tarikh tak bagi tarikh mesyuarat, tak boleh proceed. Tak boleh proceed. Ya, sebab tu kita bahasa tadi di dekat. So dia ada masa yang untuk membentangkan untuk penghantaran. Sebab kita misalnya ada masa setahun kita buat beberapa kajian. Itu, tapi itu bukan peraturan kan? Itu bukan peraturan. Itu sistem tu dia tak suit dengan keadaan ini tak ada mesyuarat. Itu je. So dalam kita masih ni benda tu. Saya nak tanya, penyata tahunan kawangan perlu dihantar ke induk, baru dapat pengesahan induk, barulah penyata tahunan kawangan disahkan. Sempurna dihantar. Ya, dihantarlah ke induk. Lepas tu selagi SU induk tak sahkan semua, selagi tu pihak cawangan ROS tak off. Kalau kita pergi cawangan setiap negeri pun, dia kata belum disahkan oleh induk, belum disahkan oleh induk. Yang tu problemnya sekarang. Sekarang problem siapa? Induk tak problem. Apa yang susah sangat? Induk mengambil masa lebih bulan 6 bulan disahkan. Kita mesti SU induk mesti dapatkan daripada cawangan dulu. Okay, kita dah isi online.
Lepas tu kita hantar ke SU induk. Sistem ni di sini dia hantar, dia akan pergi ke induk pun. Kalau induk ambil masa 8 bulan pun nak sahkan, macam mana kita? Bagi tahu lah. Kita kan communicate, takkan kita ni tak kawan ke dengan ibu. Janganlah macam tu. Janganlah lalu. Ini simple. Ini ni ada masalah ke? Tak betul. Saya buat ni boleh merujuk RS, bukan buat aduan lah. Minta advice. Minta advice. Kadang-kadang macam ni. Sebab nanti yang salahnya pula kepada seorang hantar kan. Tapi kita ada record. Kita tahu benda tu pending kat mana. Habis tahu benda tu pending kat itu. Ini dalaman orang suruh je lah. Kak ni tak kesalahan lagi ni kak. Apa ada isu ke? Dah semak ke belum? Ada isu ke? Padahal kita punya ada simple je. Pendapatan banyak ni. Dia banyak ni. Dia tak ada aset pun. Simple je contoh lah. Ada isu lah. Mungkin isu usaha lah. Dia satu dia isu sebab tu kadang isu bukan dia pun yang control sistem. Itu satu isu lah. Dia kesan orang lain buat. Itu kena lain juga lah. Sebab usaha bertanggungjawab pada sistem. Bukan tak boleh. Salah satunya dia pun tak mahir. Kena cakap orang tu, orang tu ni tak mahir pun sistem ni kan. Dia lah dia budak dilantik jadi serga kan. Orang lah dia budak lantik, ada orang. Makanya sebenarnya kita sebagai induk Selimah di sana kita ada yang ROS di peringkat negara. Jadi kita punya induk ni nak bertanggungjawab kepada negara daripada negara. Dia tak ada istilah bertanggungjawab kepada negara. Sebab HQ ROS HQ ni dia kontrol politik saja. Untuk negeri ni induk ni tak mana dia didaftarkan. Itu je. Sebab kita pun Jabatan Penanggulangan Pertubuhan Malaysia. Ini bukan maknanya untuk Selangor saja. Ya. Tuan ni Selangor je. Yang berdaftar dekat Selangor. Tak kisahlah dia induk kat Selangor ke, induk kat Perak ke, induk kat Johor ke, induk kat Sabah ke, induk kat Sarawak, tak ada masalah. Maknanya kita tak perlu lapor kepada yang bos kita lah. Tak ada. Dia kita lapor dalam sistem dia. Dalam sistem ni, sistem yang sama satu Malaysia guna pun. Induk dia cakap HQ boleh tengok pun tentang lapor kat semua negeri. HQ boleh tengok pun tentang laporan penerimaan. Jadi maknanya kita hantar pada negeri pun okey lah. Tak, dalam sistem dia hantar. Yang kawan sedia negeri bukan dalam. Yang di mana didaftarkan. Kita bersifat induk. Ya. Sebab bawah Selimah kita ada 9. Saya faham. Induk itu saya sebut kat mana dia didaftarkan. Mana didaftarkan maksudnya alamat dia guna mana. Alamat dia guna Selangor, induknya dekat Selangor lah. Ya. Jangan masuk campur dengan takdir struktur ROS pula. Dia tengok apa dia struktur negeri itu. Kita juga ini di negeri sama juga peranan dia. Cuma kalau dari segi pertumbuhan, induk kita kawal segi pertumbuhan selain kaki politik. Yang cawangan Selangor dengan cawangan yang induk Selimah ni kepada ROS ini. Pada jemput induk kita daftarkan di Selangor. Cawangan Selangor, dekat Selangor juga lah. Sama bos. Sama. Sebab tu dia tak ada dianak-tirikan cawangan yang daftar dekat Selangor ni, tak ada. Dia sama je. Tadi dia sebut dari pertanyaan layanan dia, sama je. Kalau sendiri ikut pendaftaran cawangan itu cawangan ni daftar dekat Selangor yang akan kawal sendiri cawangan tu. Kalau cawangan itu daftar kat Perak lah akan RS Perak yang akan kawal sendiri. Kalau ada apa-apa isu RS Perak ada kuasa untuk ambil tindakan. Ya bos.
ada formula yang ada nombor kita kena Okey. Susah ke? Dia kecuali dia ni kena susah. Yang lain pun kena faham. Cuma kena faham lah. Struktur persatuan ni, ya, kita faham. Kita ikut tuan nak struktur macam mana? Ada induk, okey. Kata induk ni dekat Malaysia. Induk, kita ada negeri. Kita pula ada daerah. Kita pula ada lagi bawah lagi jalan. Lorong pula kan. Contoh. Kita pun nak struktur macam tu. Tapi pada pengurusan RS ini, dia tetap cawangan. Negeri itu adalah cawangan. Daerah itu pun cawangan juga. Tapi sebenarnya ada ID masing-masing sebagai ID cawangan. Struktur dia baik pada struktur induk tu macam mana nak letakkan, tak ada masalah. Dia tetap cawangan. Jangan confuse cawangan. Kalau kita dalam parti politik ni, kalau apa lah cawangan, dia bukan itu maksudnya. Maksudnya tak kisah di negeri ke dia pun cawangan, di daerah pun dia cawangan, dia kampung pun dia cawangan. Orang ni cawangan, sama. Dia tak ada istilah daerah kena lampu kepada negeri, cuma dari segi struktur itu balik dengan semak balik struktur yang ditetapkan dalam persatuan itu macam mana. Cuma peraturan ni sebab kita guna sistem induk yang akan dapat, bukan pada peringkat negeri yang akan dapat pun, bukan pada induk ni. Dia kena faham lah. Struktur nak banyak-banyak cawangan macam tu, tak ada masalah. Macam parti politik lah. Parti politik sama juga. Kan kadang-kadang induk ni macam bentuk apa. Induk ni satu je. Dia ada bahagian, betul. Dia ada cawangan, betul. Kalau PKR pula, ada pula cantik, Dahan, Sabang, Dahan. Sama, tapi dia tetap cawangan dalam istilah RS. Okey, itu kena faham tu. Pada kita ni sama, dia tetap cawangan. Okey, cawangan negeri Selangor ni cawangan juga. Itu saya sebut cawangan daerah Gombak ni cawangan juga. Tapi struktur balik pada pengurusan pertubuhan tu kena tengok lah struktur tu. Okey, dia ni sebab cawangan ni dia struktur daerah. Dia kalau ada negeri dia satu Selangor lah contoh. Kalau ni daerah Gombak je lah. Dia punya keahlian dia, dia punya aktiviti dia. Itu pada persatuan. Pada RS ni dia tetap cawangan. Daerah pun dia hantar pada tahunan tak akan terinduk. Bukan kepada negeri. Negeri hantar penjata pun pada induk. Dia pada induk dia satu je. Ya. Setelah setiausaha, peranan setiausaha kat sini, bila itu tetapkan siapa yang pengajaran setiausaha pada sistem, dia akan ada erosions ready untuk kemas ini. Okey, saya ingat dah semakan masa, saya ingat dah banyak juga persoalan. Ini balik kepada perlembagaan. Audit. Juru audit. Pada perlembagaan kan ada pasal 11. Kalau yang standard tak, pasal 11 juru audit. Macam mana dia ambil juru audit? Juru audit nak seorang juru audit hendaklah dilantik yang bukan dari kalangan pemerintah atau pengarah berkuasa, dilantik dalam mesyuarat agung. Itu maksudnya internal audit. Sebab dia bukan dari kalangan ABT dan dilantik dalam mesyuarat agung. External audit kalau disebut kat situ tetapkan dalam peraturan. Okey. Itu boleh, tak ada masalah. Nak ada internal sahaja tak ada masalah. Nak ada external tak ada masalah. Nak ada dua-dua pun tak ada masalah. Yang penting dia ada auditor. Dan tabungan kewangan hendaklah di-audit. Okey? Okey, saya ingat ready.
Kita akan bagi tahu dalam surat atau notis kita tu apa yang kita nak tengok. Definitely lah mesyuarat jawatan kuasa, mesyuarat agung, pengetahuan antara dari segi akaun, perbelanjaan, pendapatan, aset, property, keluarga, semua benda dokumen yang ada pada mesyuarat. Kalau tak ada, masalah. Biasa nak kita nak beri sini tekstur dokumen. One last boleh? Soalan last. Okey. Katakan dalam perlembagaan tu dinyatakan mesyuarat agung patutnya cawangan buat dulu. Dalam perlembagaan tu dinyatakan mesyuarat agung taklah dilaksanakan oleh cawangan dahulu, tetapi induk buat dulu. Maknanya terbaliklah. Jadi adakah valid atau tidak syarat tersebut? Itu spesifik kena tengok perlembagaan. Sebab kalau kena tengok ROS siapa yang hadir dalam mesyuarat perwakilan, itu kena satu. Siapa yang hadir dalam mesyuarat perwakilan ataupun mesyuarat agung induk ni, siapa perwakilan daripada cawangan, macam mana perwakilan itu ditetapkan, itu kena tengok. Sebabnya banyak kena tengok pada perlembagaan yang pasal dengan ASN yang walaupun dia AJK pada cawangan, semestinya dia wakil untuk datang mesyuarat perwakilan. Kena tengok perlembagaan siapa perwakilan cawangan ke mesyuarat perwakilan di itu. Itu kena tengok. Spesifik kena tengok. Saya tak boleh bagi umum sebab dia bergantung kepada penetapan perlembagaan ditetapkan macam mana. Kalau ditetapkan mesyuarat agung cawangan adalah dibuat sebelum mesyuarat, kena buat lah. Tak buat pelanggaran. Sah tak sah mesyuarat itu dia tak ada kaitan dengan cawangan. Tengok balik yang sah dan buat sah tu yang hadir mesyuarat tu. Contoh lah, kenapa kena buat mesyuarat agung cawangan? Sebab nak tetapkan satu wakil kepada ibu. Itu yang kena tengok. Yang wakil tak kepada ibu, yang hadir wakil kepada mesyuarat perwakilan ibu. Sebab nanti ada pemilihan, yang contoh ada pemilihan yang kat cawangan ni dia pilih pula pegang jawatan dekat ibu. Contoh, adakah dia ikut saluran yang betul? Itu boleh dipertikaikan. Kalau nak tetapkan perwakilan ke induk ini melalui mesyuarat agung cawangan, kena tengoklah kenapa. Mesti ada tujuan ni, kenapa kena ada mesyuarat agung cawangan dulu. Mungkin salah satunya untuk tetapkan perwakilan ke mesyuarat induk. Itu kena tengok. Sama ada perwakilan itu sah ke tak sah. Itu kena semak. Dia mesti ada kaedah. Okey, saya ingat dah lebih sikit masa. Kalau ada salah silap, sebenarnya ada lagi ni yang naik. Tapi next ni yang berkaitan dengan pemeriksaan. Tadi dah tanya pasal pemeriksaan kita memang ada kuasa juga. Kita boleh nak masuk, kita bagi tahu ke tak bagi tahu, kita boleh masuk dekat pemeriksaan tuan perempuan. Sebab ada seorang dia juga ROS ni dikatakan bergeledah. Dia kita ada kuasa tak masuk dekat pemeriksaan tuan perempuan, sama ada kita bagi tahu ataupun tak bagi tahu. Okey, itu kuasa ROS. Okey, saya kalau ada salah silap, saya ikut saja. Saya silap, kalau ada pertanyaan boleh tag saya ataupun email saya ataupun rujuk